Akif Gaming Channel lagi. Dan hari ni saya akan buat video lagi. Saya akan comeback buat video ataupun comeback game ni, iaitu Blox Fruit bersama saya punya kawan baru ataupun tim baru yang bernama Alpha. Sebut. Hello guys, nama saya Alpha dan saya baru je main game ni bersama Akif. Saya cuba tahu sikit tentang game ni sebab Akif yang suruh saya join game ni. Okey, jom kita main sekarang. Okay, jom. Ni kena buat apa ni? Tekan je. Tekan? Wah, ada apa ni? Bandits. Tekan bandit, lepas tu tekan tu lah, confirm. Okay. Jom bunuh. Kita bunuh minion ni. Okey. Mak. Saya tengah comeback game ni guys. Tu. Sini. Dapat. Ada. Pakai tu. Wah. Naik level lah. Apa ni? Strength. Apa ni? Hai. Saya backup kamu. Ini kat bawah ni. Okay. Kita jatuh. Jatuh pula. Ni benar-benar. Ya, bandit ni dia kuasa teleport dia. Rasa pun aduh. Berapa dah bunuh? Dah berapa bunuh? Baru 3 per 5 lah. 5? Kena bagi. Kalau tu ni ya, main kaki. Oh, tu main kaki tu. Oi. Okey, dah. Okey, di sini Alpha. Nak tengok magic. Tengok magic. Okey, pakai bertubi-tubi. Nampak kat sini. Korang boleh panggil dia orang saya nak cakap satu benda. Saya adakan satu acara iaitu masuk tim saya. So dah ada 2 orang masuk tim saya, iaitu kawan saya ni Alpha dan kawan saya lain satu. Korang boleh panggil dia Game Banner je lah. So kalau korang nak masuk tim saya, korang boleh ikut syarat. Syarat pertama, korang kena like semua video saya yang ada di video saya ni, termasuk video baru ni. Dan kedua, syarat kedua, kamu kena subscribe. Kalau korang tengok tanpa subscribe, tanpa like, korang kena buat macam tu untuk masuk tim saya. Ketiga, kamu kena beli ni t-shirt baju saya. Kemungkinan saya dah publish, tapi korang boleh carilah, harap-harap ada lah. Okey? Itu saja. Selamat mencuba. Okey, kalau dah, korang boleh komen video kat bawah ni, cakap aku saya dah buat syarat 3/3, saya nak masuk sekarang. Okey? Selamat mencuba. Tolong. Sakit. Dah level berapa? Apa ni, dapat apa ni? Wow, it's best. Saya baru level 6. Terima kasih. Kamu tunggu sini jap ya. Tunggu sini. Okay, kita nak beli buah motor. Let's go. Buah, anak-anak dapat buah guys. Kalau tak cukup duit, itu memang bukan salah saya, itu salah duit lah. Saya suruh tak belikan duit. Dah lama dulu kan
Masa kita main block food, masa kita noob, kita mesti minta kat orang-orang kaya je. Play food lah. Saya tengok macam tu lah. Apa ni? Oh, tak cukup lah geng. 139 macam tu lah. Alah, apa lah geng. Tapi saya ada buah lebih dekat item saya ni. Tapi cuma tu lah, tak boleh tu. Tak boleh drop geng. Tak boleh drop. Saya nak bagi dia buah ni. Ataupun kalau buah lain pun boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jangan tu. Apalah. Harap-harap dia Toto tahu lah. Harap dia tak tanya lah. Kalau dia tanya, saya cakap pergi kencing. Mana tempat tu sini? Wah, ni kamu Akif. Kamu di mana tadi? Saya pergi kencing jap. Akif, saya nak tanya sesuatu boleh? Apa? Yang dekat tepi ni kan macam ada kompas. Ada apa yang dekat loft tu? Oh, Nak lock. kena pergi ya? Saya nak pergi lah. Tak tahulah. Mungkin boleh. Jom kita pergi. Nak kena beli kapal kau macam ni. Tak apa, saya belikan kat awak. Saya ni orang kaya walaupun RM50,000. Minta awak ni. Macam boleh menang ah? Kau boleh menang. Mentang-mentang level sikit. Boleh lah. Kenapa? Tak, kalau level rendah dia boleh berenang. Sebab blok food kesian dengan dia. Sebab kalau tu nanti dia nangis sebab noob. Ada apa tu? Loft. Ini Valentine. Wah, Valentine. Kamu jangan sambut Valentine ni. Kamu nanti kamu dah buat dosa. Berdosa untuk umat Islam ni. Korang pun sama kepada yang umat Islam jangan sambut Valentine Day. Kalau tak kamu akan berdosa. Ada apa ni? Apa ni? Apa ni? Saya dapat sesuatu dah. Ni. Oi, dapat buah roket. Makan. Itu Ray. Kamu tahu tak? Itu secret. Cuba makan. Kejap, ada apa kat sini ni? Wah. Macam tetap. Wah. Oh my god. Chance range. Oh, ni ada buah-buah ni. Makan. Itu membantu untuk kamu. Oh yeah. Oh. Nanti kamu berak roket. Wow. Meletup. Itulah kamu boleh buat untuk grind nanti. Ada apa kat atas ni? Ada apa ni? Nanti ada satu monster dia datang untuk serang kita. Apa ni? Ada buah roket lagi. Kat mana tu? Sini. Ni. Wah, jom makan lagi. Simpan je lah. Dah tekan A dah ni. Jangan makan. Nanti kamu jadi roket. V2. Perut kamu nanti kembung jadi roket. Tahu tu. Siap terbang lagi. Jadi kata dah. Kalau kamu makan ketiga kalinya, kamu akan pergi ke bulan. Itu saya nak makan banyak-banyak lah. Oh, jangan. Ada apa ni? Kesau siapa ni? Apa ni? Oh, hell no. Apa tu? Kat mana tu? Kat sini, weh. Kita tinggal berdua je. Saya tak buat private server pun. Alamak. Sorry. Cabut. Boleh ke nak ni? Wah, Yeti ya. Alah, nak beli tapi tak boleh. Dia tumpah 250. Kamu jangan hujat saya. Saya masih newbie. Saya dah lama tak main block food. So kepada yang level 1000, please yang hujat saya. Kalau nak hujat pun hujatlah si tim saya ni. Boleh tak saya tolong kamu? Tolong apa? Ikut sini. Sini ada dia bagi quest. Waktu kau dah tekan quest, dia akan suruh kita give 5 enemies. Maksudnya
Maksudnya ke saya kena bunuh 5 lah, baru dapat 50. Wow. Oh, kamu kena kalahkan 5 musuh. So kita akan pergi ke situ lah. Okey. Dia ikut saya. Alamak. Oh, baik. Kita akan pergi ke tempat tu balik. Saya pun nak ya. Kamu bagi-bagi saya sikit. Kamu jangan belakang. Kamu level kamu rendah. Baik. Sepatutnya kau yang kena belakang. Saya kamu tu level tinggi. Tak, saya pun nak Valentine. Walaupun saya tak ada couple. Tak apalah. Lebih baik jadi jomblo daripada berdosa, geng. Aduh. Kalahkan aku pula. Tak lawak pun. Ini ada apa ni? Wah, orang jom kita bunuh dia. Ya, tembak. Ni apa benda ni? Tumbuk je lah. Jangan jangan. Itu mari. Mari. Kamu panggil dia saya dulu Ada apa panggil ni? dia. Baru nak dapat. Okey, nak kena bunuh 2 orang kan lah. Kamu pergi bunuh kat sana tu. Ya. Bunuh sendiri ya. Kamu kan ada borong. Kuasa. Dapat 50 hati. Saya ada 50 nyawa. Bukan macam orang lain. Orang lain tu siapa tu? Orang lain tu hello guys, saya kembali lagi. Sorry lah, tadi kita orang skip so lama lah kan nanti kan. Okay, so ni si Alpha ni dah ada buah baru iaitu apa? Angel tu race apa? Eagle. So dah level 10. Jom kita pergi ke hutan. Kejap. Sebelum tu, nampak tak 19 ni? Ni apa sebenarnya? Oh, 19 ni apa desar kita boleh bunuh dia untuk dapatkan reward iaitu ni. Pedang besar ni. Ni pedang ke? Tak tahu pedang ke pisau ke? Tak tahu lah. Yelah, kira kita jom. Tapi korang kena hati sikit dengan duk. Aku makin sekarang makin bahaya lah. Sebab ada benda itu. Jom. The event shop has been restocked. Mana ni si Alpha? Tu ada apa budak? Alpha, cepat Alpha. Cepatlah. Diorang ni dah bosan dah ni untuk video vlog food kan. Kemat tak boleh semua kamera ni. Kenapa? XP. Apa yang lama sangat si Alpha ni? Jom tengok. Dia. Oh, kat sini ke? Kenapa? Kenapa ada buah saus? Dua kali XP. 2 kali XP boleh untuk saya sebab saya kan nak 3 kali level juga bukan? Alpha je. Saya nak bantu-bantu. So, 575 baik. Gila agak tu. Mana kamu? si Alpha ni? Saya dah jangka dah tu. Jangan dah. Tak nampak saya. Bintang dia boleh terbang. Tak apalah. Kita akan satu ni je lah. Kita pun boleh terbang dia.
Okay. Wah, hebatnya. Hebat. Apa ni? Valentine Delivery. Hi there, this person need help delivering a letter to the Valentine. Tapi saya tak ada couple. Wow. Mohon sabar ya wahai. Apa nama dia? Alfa. Saya tengah jalankan tugas Valentine. Weh, tante dapat buah love free guys. Ya, mantap. Yo. Satu dekat sini. Dua dekat sini. Tinggal 2 minit lagi ya. Tak apa-apa. Ni macam lama. Oh, pergi kat sini. Tak boleh skip ke? Boleh skip ni. Cuma macam nanti point dia tak dapat ni. Yang point-point ni. Budak-budaknya. Buah love guys. Buah love. Berguna. Ya, macam apa? Saya tersekarang dengan kata. Dah. Wow. Dapat 135. Ni apa? Dapat item. Dapat apa? Item apa? Dapat free ke? Dapat free apa-apa ke? Oh, tu je. Oh, kita dapat start. Block food je lah. Okay, saya ada 100. Saya tak ada apa je. Sekejap. 241. Payahlah. Alfa kat belakang Alfa. Oh, dia. Oh, dia pun nak buat quiz ni juga. Ini. Boleh jalankan. Ini bukan 1X daripada Forsaken kan? Forsaken kan? Itulah hacker lah. Dia ada room. Masya Allah, Okey, kamu nak buah apa? Saya nak buah dragon. Tung. Aduh, tak apalah. Saya bagi buah. Apa kata kita bagi buah roket je. Roket berapa? 50 roket. Tapi saya 49. Tinggal satu roket. Ada kek kuning. Weh, saya dapat kuning belum? Saya nak bagi hadiah lagi. Tak, aku je dapat. Alfa. Ini Alfa, pergi dekat jangka saya ada hadiah untuk awak lah. Tapi saya dekat dalam sini. Oh, tak apa. Asal scan cepat-cepat, okey? Okey.
jatah kita bagi dia. Tapi saya tahu buah ulang lagi bagus daripada cok ni. Tapi siapa? Mungkin buah ni boleh dia simpan tu kan. Kalau dia bosan hilang, terbang boleh lah cok ni. Fatih kenapa? Fatih kenapa? Saya rasa saya nak post dulu guys. Mana Alfa ni? Saya dalam perjalanan. Kita tunggu depan ni, tempat datang jungle. Saya ada surprise untuk kamu. Jika lagi 7 minit lagi desau aku muncul Okey, tak apa, nanti saya akan bantu kamu ya. Yeay. Tapi datang dekat saya ni. Saya nak bagi awak sesuatu. Please lah. Kalau awak tak nak, tak apa, saya boleh makan. Tunggu saja je. Saya dalam perjalanan. Tunggulah 7 minit kemudian. 7 minit. Cukup kuat tapi cuma saya selalu suka ni. Tu guys. Buruk gila saya punya ni. Yeay. Saya dah sampai. Mana kamu? Itu Saya apanya? tutup mata. Okay, saya try pada belakang. Buka mata. Oh, ada apa? Wah, apa tu? Buah. Ni kamu boleh simpan aja makan pula. Okey. Simpan okey. Yeay. Simpan. Store Store. Okey. Yeay. Jom kita sambung quest. Okey, saya akan pause dulu. Saya akan skip biar korang tak bosan. Okey? Let's go. Okay, saya terpaksa kita ada musuh. Okey. Jom Alpha. Kita bunuh. Saya lepas sikit je. Tak apa. Alamak.
level 29. Weh, boleh nak kita pergi Gorilla King. Let's go. Sebentar ya, saya nak tengok ada apa kat shop tu. Tak apalah. Jom kita pergi ke hutan balik. Let's go. Yuhuu. So korang saya video ni. Saya boleh beli ni. Hah? Saya pun beli lah. Lupa lah. Abang. Dapat cupid. Oh, dapat apa? Saya dapat 2 benda lah. Oh guys, dia dapat. Oi, tak. Kopi tu dia dapat benda mitik kan? Dapat apa? Cupid top hat. Ha tu guys. Weh, overpower. Weh, mitik weh. Mana nak tu ni? Yang ni. Kat gacha ni. Tak apa, saya habiskan demi nak roll. Kalau saya tak dapat, saya marah. Wah, mau beli. Ada heart up, health, melee damage. Water energy up. Weh, Saya nak, tolong saya. Please. Tak nak. Okey, saya mohon maaf, saya tak nak. Tolong jangan. Sorry, kamu pemula lagi. Tak boleh saya bagi. Saya nak simpan. Demi saya nak trade nanti. Weh, korang tahu tak? Nasiblah saya tak tunjuk muka saya sekali. Kalau tak, saya dah mula dah. Tadi kita orang terlompat-lompat. Terlompat-lompat weh, macam orang gila Apalagi Alpha tu macam weh terkejut lah. Macam weh serius lah. Kalau dapat legendary. Weh, tapi sikit lagi. Kalau dapat portal tu mungkin lagi bagus kan. Weh. Ya Allah guys. Maybe developer baik dengan saya sebab saya dah lama tak main kan. Oh ya, saya dapat lagi satu lah geng. Ni saya dapat ni, mitik ni. Apa ni dapat? Weh, dapat bunga romantiknya. Movement speed 14 mili 3 friendship pun 20. Ini what the heck? Hai, tak apalah. Dia serang orang tak bersalah ya. Oh, boleh lah. Boleh tahan lah. Sekejap guys. Saya nak lompat lagi satu kali. Maaf ya kak, saya ni terus sangat. Tak geng. Masalahnya ini buah legendary. Tak, sampai dia minta sampai dia pun minta buah budak. Macam please, I need this. My mom is kinda homeless. Wait guys. Cuma kita bunuh gorilla. Jom lah. Happy ni. Tak sanggup tu nak makan buah budak tu. Lagi sanggup makan buah lain. Cacat 35 saat lagi. Okey dah tu. Apa ni? Oh, ingatkan buah. Ingatkan buah ais rupanya ni. Ni. Ingat buah ais rupanya. Sungai je. Sungai ke laut ni? Sungai lah kot dekat Hidup hutan kan. satu je. Ada apa ke atas ni, mari kita tengok. Tapi kalau dapat Cepat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Saya takkan.
tu saya keluarkan saya punya video. Kalau dapat portal tu nantilah kita lompat sampai ke bulan pun boleh. Saya pakai tolong ah. sudah. Aduh. Kaki. Dah level berapa dah? Level 31. Okey, boleh pergi tempat lain ke ni? Boleh. Boleh, okey, jom. Tempat apa yang lepas ni? Salju tak, saya ingat. Tapi cuma Dekat Fire Village. Kat mana tu? dulu lah tempat dia. Dekat, sini, ikut saya tahu. Mana kamu? Sini, dekat sini. Ni. Saya kat sini. Tahu. Ikut saya. Terbang je, tak nak kapal. Apa laju? Ya. Alamak, macam mana? Guna kapal lah. Saya guna... Tapi saya nak pergi tengok kat situ tau. Kau ada apa-apa ke? Oh, sejam lagi. Kena tunggu ke? Weh, apa tu? Weh, dia dapat dari gacha ke? Aina. Alah, 9 saat lagi nak roll. Tinggal Apa lagi kat situ? Jom tengok aku siapa satu lagi. Saya naklah Tanta boleh dapat 200. 150. Alah, ni lagi. Boleh lagi. Ini pun demi hati kita nak hati suci, bukan hati gelap. Ni 9 saat lagi. Takkan 10 minit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu jam tu 8, 9, 8 macam tu. Mana kamu? Yelah, ni yang saya. Saya yang sakit. Kenapa awak begitu handsome? Tak. Okey, korang cuba rate bacon. Korang jangan meremehkan bacon. Okey, rate kita orang berdua. Siapa paling cantik, paling handsome? Mesti saya. Alright. Hey boy. Taklah. Taklah, jom kita pergi. Tapi Jap, kan kamu boleh sini ke? Kamu kan ada Robux. Ni seribu. My curl. Jap. Saya nak beli Game Pass. Mana Game Pass? Ni premium. Mana Game Pass? Kalau korang nampak, ni
Kamu nak ke? Kecilnya bot. Kamu jangan meremehkan. Bot ni saya buat bertahun-tahun. Ini pun dari arwah nenek moyang saya. Dia pun kerja kat sini dulu. Dia jual bot Ana. Lepas tu dia meninggal. Lambat lah. Sini lah. Kita beli bot baru. Boy, saya datang. Maaf ni nak santuk. Ni kamu suka tak ni? Ini saya yang buat tau. Saya buat susah ni. Tapi jangan gelak-gelak. Kamu akan menyesal nanti. Pirate Village kat sana kan? Kat sana. Sekejap je geng. Saya dah kurang hafal tempat food. Salah. Kamu jangan main tembak-tembak lah. Pandang atas awan kita melambai. Salah lirik aku pula. Aduh, terlanggar. Jom. Ada. Sakitnya kaki saya. Semua ragu di dalam hatimu dan ku jaga dirimu sampai akhir hayat itu ada sudi kekecil Saya nak tanya sesuatu boleh? Apa? Ada. Apa? Dekat sini ada bos kan? Dekat China ada bos tak tahu? Tu chef tu. Oh, jangan serang dia. Dia adalah chef profesional. Dia adalah chef tradisional saya. Jangan! Saya nak bagi bunga kat dia. Chef, saya nak bagi bunga. Sakit. Saya dah kata dah, jangan serang. Kamu jangan main dengan chef ni. Kenapa tak kamu pusing? Chef tapi pakai pedang. Patutnya pakai tu lah, rolling pin. Rolling pin lah. Aduh. saya dah dapat bunuh dia. Tapi kamu patutnya pergi quest yang pertama, bukan quest bos. Kan 5 minit kan tunggu apalah. Okey, jom kita bunuh dua orang semua. Faham saya. Alamak, jatuh. Asyik mau buat ini. Bunuh dia. Mati. Dia saya pancing je orang. Hai, ni akan pergi orang semua ni kenapa ribut sini awal lagi? Mesti tak elok lagi.
kamu cakap dari tadi? Sebab Diorang Okay, canda. Tapi kalau cakap ya. Tak. Maksud saya orang tu alpha. Salah. Ni saya dah apa? Starfish. Starfish ikan ke? Sekejap saya nak mancing musuh sana. Ya. Kaya. Alah. Saya nak beli satu kata-kata. Saya nak beli satu kata-kata dengan kata-kata. Dah. Kata-kata hari ini. Kata-kata. Baik saya beritahu kata-kata kan. Itulah kata-kata. Itu kan kata-kata. Foto-foto. Ha? Sangko. Okey. Mungkin nanti part 2 saya akan buat part 2 juga. Part 2 nanti mungkin saya akan beli gacha lagi di Daily Sign. Saya akan grind untuk Daily Sign hari biru. Dan kalau saya dapat Legendary lagi, 2 Legendary lagi, saya akan... Oi, tak payah sibuk lah, oi. Saya akan jerit. Okay? Saya akan jerit kuat-kuat sebab saya gembira. Okay? Diorang kenapa gelak, ke? Dah, cepat grind. Korang rasa tak bosan ke? Ke saya nak skip video ni? Okay? Skip Okay. Sampai jumpa di video lain. Taklah, gurau je. Okay. Nanti saya akan record balik. Okay guys, ini adalah last part. Kita akan kalahkan dia. Tembakan naga. Ulti naga. Kenapa dia terbang ke saya? Baik, yang adalah spot. Dan okay guys, so itu saja video kali ni. Mungkin saya akan buat pagi-pagi Pagi-pagi no problem.